Ni, minta tolong. Kalau tukar yang biasa, walaupun baru, sekejap je. Ini jadi. Itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi kes yang sama lagi. Kes bunyi. Dekat bawah tu, bila owner bawa kereta ada bunyi, lagi satu ada vibrate lah. Okey, so jom tengok ke atas sikit. Saya nak tunjuk ni sebenarnya Satria Neo. Satria Neo ni owner sebenarnya dah tukar banyak part dah. Tapi bukan buat dengan kami lah kan. So dia dah tukar, tak silap saya, serre rack, babush, lower arm, absorber link. Okay, tapi masih ada bunyi lagi. Dia tak puas hati lah kot. So dia bawa kereta datang cari kami, nak kami cek cari. Kenapa kereta dia ni bergegar? Dan kenapa bila lalu jalan tak rata, kereta dia berbunyi. So kat sini saya nak tunjuk. Jom kat bawah ni. Nampak? Zoom sikit. Ni mounting engine dia ni, nampak? Ni baru, ini yang lama. So yang lama ni apa masalah, nampak? Dah cabut dah. Sini ada bush tau. Nampak jelas tak? Okay, sini ada bush tapi bush ni dah tercabut dah. Sebab tu bila kita pasang kat kereta tu dah dia bergerak. Sebab tu yang ni kalau nak tukar, tolong jangan cari yang murah. Cari yang, biasa kami akan cari yang original dululah. Mounting engine ni. Kalau tak ada barulah kita cari second choice. Tapi setahu saya kalau Satria Neo masih ada lagi lah. Ni, minta tolong. Kalau tukar yang biasa, walaupun baru, sekejap je. Ini jadi.